Hai korang, welcome back to my channel. Untuk video kali ini kita akan buat Mr. DIY haul. Okay, untuk haul kali ini kita banyak beli organizer untuk fridge, untuk dapur, untuk dining area pun kita ada beli sesuatu juga. And also kita ada beli satu barang untuk kita nak buat DIY. Kalau nak tahu, stay tune. Tengok video ni sampai habis, okay? Jom shopping-shopping kat Mr. DIY. Ini adalah antara kedai favourite kalau untuk nak hias-hias rumah apa semua kan, sebab ada macam-macam barang. Tengok ni ada spray paint pun ada macam-macam ya. Lepas tu ada kalau yang ni ada drying rack, tong sampah, macam-macam ada kat Mr. DIY. Jadi nak beli apa pun semua ada insya-Allah. Cuma nak tak nak je. Tengoklah bedsheet pun ada. Putih kelabu, ni tablecloth. Alah cantiknya ya, comelnya. Yang murah ada, yang waterproof ada, yang kain ada. Macam-macam lah Mr. DIY ni kan. Jadinya shopping kali ni dekat Mr. DIY ni more fokus untuk nak beli barang-barang untuk persiapan Aidiladha. Okay, tapi at the same time nak window shopping jugalah, nak tengok-tengok barang apa yang ada dekat sana. Apa yang comel gitu. Tengoklah ni basket ni comel ni, cantik sangat, estetik. Bekas-bekas ni, ya Allah. Alah comelnya. Kalau boleh nak beli semua. Tengok ni, yang ni cantik, sumpah cantik. Kan, bekas putih-putih, ada macam-macam bekas yang available dekat Mr. DIY kan. Untuk apa orang kata, nak mencantikkan rumah, nak organize rumah gitu. Tengoklah Tupperware, segala macam Tupperware semua ada. Okay, masa saya buat video ni, masa tu sebelum Aidiladha, tapi itulah disebabkan busy, sekarang baru sempat nak edit, sekarang baru sempat nak post. So enjoy je lah video ni, okay? Mana tahu boleh berguna untuk perayaan akan datang, hari raya tahun depan ke, ataupun hari raya haji tahun depan. Okay, ada macam-macam lah sebenarnya. Okay, bukan sahaja barang untuk persiapan raya, tapi barang-barang untuk kat rumah, untuk pantry kan, semua ada. Jadi memang window shopping lah hari ni. Okay, at the end of this video, saya ada buat haul barang apa yang saya beli. So, stay tune until the end if you want to know. Ataupun boleh skip je dekat minit ke berapa tak ingat. Tapi kat ujung-ujung lah. Okay, so enjoy je lah, tengok je lah video ni. Apa yang ada dekat kedai ni. Ni container boleh letak spaghetti. Boleh letak rempah-rempah ke apa ke, cereal, macam-macam lah. Rambang mata nak tengok kan. Asalkan ada duit, semua boleh beli. Okay, yang ini rasanya bekas yang ni, if I'm being honest, yang ini boleh beli kat Eco Shop pun. Botol air, ada yang cantik, ada yang estetik, ada yang macam budak-budak pun ada, tapi semua ada. Semua ada. Okay, yang saya paling suka lah kalau datang Mr. DIY ni, memang saya suka tengok kontainer dia. Tengok pinggan mangkuk pun ada. Pinggan plastik, pinggan kaca, pinggan apa lagi? Seramik, mainan anak, macam-macam lah. So to be honest, yang ni mainan anak lagi berbaloi kalau beli kat Eco ataupun dekat Shopee ke apa, sebab dia macam mahal sikit kan. Okay, so untuk barang pertama kita beli, yang ni saya pernah beli sebelum ni dekat Mr. DIY haul sebelum ni kat sini. Kalau nak tengok video yang ni, boleh tengok yang ni lah. Okay. Tapi tengok ni video ni dulu lah. Okay, so saya repeat lagi beli yang ni sebab murah sangat-sangat, and saya perlukan lebih lagi. Yang ni 300 ml
punya, okay, dia transparent, okay, penutup dia pun transparent tapi macam cloudy sikit, dia tak ada betul-betul transparent lah untuk penutup dia. Tapi yang ni, yang bahagian badan dia memang betul-betul transparent. So 3 bekas ni RM3 lebih sahaja. Murah kan korang? Okay, lepas tu saya repeat juga yang ni, sama je dengan yang ni tapi dia, yang ni dia besar sikit, nampak perbezaan dia. Yang ni lebih besar. Okay, yang ni 450 ml. Ini pun RM3 lebih juga untuk satu set ni. Yang ni macam-macam kita boleh letak dalam ni, nak letak tepung cucur bilis ke, tepung cucur udang ke, ataupun nak letak apa lagi, rempah-rempah ke kan. Rempah yang sikit boleh letak kat sini. Kalau rempah tu macam banyak, memang selalu guna, boleh guna bekas yang besar macam ni. Besar sikit lah daripada ni, betul tak? Tapi dia bukan ada saiz ni je, dia ada lagi besar daripada ni. Jom. Yang ni. Nampak tak besar kan korang? Dia sama je dengan bekas yang tadi, transparent juga, okay, tapi dia besar dabak macam ni ya. Tinggal 2 je. Saya nak beli 3 kan. Nak matching kan, nak cukupkan 3, tapi tak cukup quorum. Tak ada 1 lagi. Tapi tak apalah. Beli 2 je dulu. Kita ambil dulu. Sebelum orang lain ambil, kita ambil dulu. Okay, next time kalau ada masa, kita try beli. Pergi dekat sana balik and beli lagi 1. Maybe kita try minggu depan ni. Tak nak lah. Takut dia belum stock lagi. Okay, kita try bulan depan je lah. Tengok ada lagi ke tak. Nampak? Ini paling besar. Yang ini medium, dan ini paling kecil yang ada dekat situ. Sebenarnya saya cari juga yang lebih kecil daripada 300 ml ni. Maybe 100 ml ke ataupun 150 ml ke kan. Tapi tak ada, tak jumpa. Tapi tak apalah, yang tu maybe kita boleh beli online je lah. So inilah dia. Saya nak letak 400, saya letak tepung-tepung dan sebagainya. Boleh letak dekat fridge pun boleh, letak dekat bahagian dapur pun boleh, pantry ke apa ke kan. Boleh juga. Memang murah sangat-sangat, okay? Yang ni kalau tak silap RM2 lebih. Kalau tak silap RM2.20. Satu. So saya beli 2, RM4.40 lah. Murah kan korang? Buat apa nak beli bekas rempah, bekas tepung mahal? Beli je lah yang macam ni. Senang nak cuci and tak berkulat. Okay, sebab kawasan rumah saya ni dia landed and then selalu hujan kan, cuaca Malaysia kan, kejap panas, kejap hujan, and then dia lembap. Jadi dia tak mustahil akan berkulat. Sebab saya dulu beli almari berkulat, hijau-hijau, mula-mula putih-putih, lepas tu macam hijau-hijau, lepas tu macam putih-putih balik, macam tu. So macam jenuh lah nak cuci kan. So enough of bebelan. Okay, so next barang adalah ni. Ini adalah alas meja, okey, tapi dia bukan waterproof. Yang ni dia kain tau. Okey, dia kain. Dia punya material yang ni 40% cotton, 60% polyester. Gitu. Okey. Jadi kalau tumpah tu makanan memang akan kotor sikit, tapi tak apa, boleh cuci kan. And then kalau macam makanan-makanan tu letaklah placemat, letaklah apa orang kata, kena pastikan bekas tu, bekas lauk apa semua tu ada penutup dan sebagainya. Gitulah. Okey, tada! Okey, yang ni dia punya measurement agak besar ya, 140 cm kali 180 cm. So memang muat untuk 4 sehingga 6 kerusi. Sangat-sangat berbaloi. Yang ni warna kelabu. Okey, warna kelabu. Dia ada warna lain juga. Kalau korang tengok saya punya shopping vlog tadi tu kan. So dia ada warna macam beige-beige kaki macam tu dengan warna biru. Untuk style macam ni. Dia ada style lain juga macam bunga-bunga, macam petak-petak, ada lagi. Kena tengok shopping vlog saya. Kat situ ada. Okey. Ni dia. Boleh matching dengan saya punya dining chair. Dining chair kita tu macam gelap-gelap punya style and ada corak-corak sikit kan. Jadi bila dining chair tu dah bercorak, kita punya alas meja
kenalah plain, betul tak? Janganlah bercorak juga, nanti serabut. Okay, so yeah, and next kita beli, tada! Inilah dia. Mr. DIY punya color spray paint. Okay, saya ambil yang warna putih. Okay, yang ni 450 ml. Yang ni boleh guna dekat macam-macam tempat lah. Okay, boleh spray dekat apa-apa barang sekalipun. Oh, refrigerator pun boleh. Motorcycle pun boleh. I see. Furniture, car, bicycle. Wah, meaning to say, yang ni boleh spray macam-macam. Tak tahulah boleh guna, cukup ke tak beli satu, tapi saya macam kalau beli banyak takut terlebih. Jadi tak apa, beli satu, kalau macam tak cukup baru beli. So yeah, itu saja untuk video haul kali ni. Hope you guys enjoy. Kalau you guys enjoy, jangan lupa tekan like and subscribe to my channel, okay? Banyak lagi video haul yang saya akan buat lepas ni, sebab saya banyak lagi nak makeover macam bahagian dapur, bahagian dining area, bahagian bilik saya, macam-macam lagi lah. Saya ni cita-cita besar tapi bajet tak berapa banyak. Jadi orang kata apa, walaupun kita bajet sikit, tapi tak semestinya bila kita nak makeover tu kita tak boleh buat dia cantik. Kita beli barang-barang semua daripada Mr. DIY, Eco Shop, daripada like Shopee, daripada TikTok kan. So dia depends on kita punya creativity. Tak perlu beli barang mahal sangat pun. Tak payah ratus-ratus, ribu-ribu, tak payah. Lainlah kalau kita orang kaya. Kalau orang kaya, then yes, boleh beli semua benda. Okay, so yeah, enough of bebelan. Saya nak buat video pendek je tapi terpanjang pula. Okay, so yeah, thank you so much for watching. Bye. Like and subscribe to my channel. Okay, bye.